Jabatan Perangkaan Malaysia melancarkan Pelan Strategi Rakyat Jabatan 2026 hingga 2030 dengan pendekatan baharu yang lebih agresif dipacu oleh 4 teras utama: perkhidmatan statistik inovatif, transformasi digital, pembangunan kapasiti modal insan dan pemerkasaan sistem statistik negara. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata jabatan itu bukan lagi sekadar merekodkan data ekonomi tetapi kini turut memberi tumpuan kepada pengukuran impak bencana yang lebih spesifik termasuk kesan cuaca panas terhadap sekuriti makanan negara. InsyaAllah kita telah membuat ketetapan supaya statistik misalnya berkaitan dengan disaster sebagainya tidak saja kita ukur bila berlaku banjir tetapi juga kita melihat bila berlaku ada fenomena kepanasan misalnya, apakah kerosakan pertanian yang disebabkan kekurangan air dan sebagainya lah. Selain itu, bagi memperkasakan tata kelola data di peringkat nasional, Jabatan Perangkaan Malaysia kini menempatkan pegawai pakar mereka di pelbagai kementerian lain. Mereka yang diiktiraf sebagai saintis data ini bertindak sebagai ketua pegawai data untuk membantu kerajaan membuat keputusan berasaskan fakta yang tepat. Dan kita mengharapkan perkembangan ini akan terus berterusan dan kita akan terus memberikan perkhidmatan di agensi-agensi yang kita panggil sebagai Chief Data Officer kepada agensi-agensi ataupun kementerian yang memerlukan. Pelan strategi rakyat baharu ini dilancarkan susulan kejayaan Malaysia menduduki tangga pertama dunia dalam penilaian Open Data Inventory ODIN 2024-2025 sekaligus mengatasi 195 negara lain dalam ketersediaan data terbuka.